Tapi ada juga yang mengatakan kalau golongan wanita seeloknya menyimpan dalam bentuk barang kemas. Lepas tu golongan lelaki sebaiknya dalam bentuk shilling. Tapi ada juga yang mengatakan kalau golongan wanita seeloknya menyimpan dalam bentuk barang kemas. Lepas tu golongan lelaki sebaiknya dalam bentuk shilling. Betul persepsi sebegitu. Ataupun sebaiknya kalau in terms of pelaburan kita menyimpan dalam bentuk bar tadilah. Kalau dalam kes macam ni macam mana Tuan Adi? Okey, untuk menyimpan dan juga untuk pelaburan yang sesuainya adalah dalam bentuk dinar ataupun dalam bentuk bar untuk menyimpan. Okay. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, maknanya cross gender lah. Tapi kalau basically untuk perempuan pula, boleh juga untuk menyimpan barang kemas yang mana ketulinan dia 99.9. Ada barang kemas yang dihasilkan oleh emas 999.9, tetapi dia tidak ada dalam berbagai-bagai bentuk dan berbagai design, disebabkan oleh untuk kita dilenturkan tu mungkin ada sedikit technical issue dan sebagainya. Disebabkan oleh emas perhiasan ni adalah emas 916, yang mana ada campuran daripada bahan-bahan lain untuk menghasilkan emas itu sendiri, untuk menghasilkan desain itu sendiri, nak menjadikan produk tu lah, untuk menghasilkan produk tu lah. Dan untuk yang sesuai adalah emas 999 untuk dibuat sebagai simpanan ataupun pelaburan. Okey, baik.